ADHD adalah mukallaf, tidak menggugurkan hukum syariat kerana ADHD tidak ada kena-mengena dengan IQ. Individu ADHD, kemampuan dia untuk faham tak faham satu topik sama je macam orang lain. ADHD punya masalah ialah tertumpu kepada fungsi eksekutif. Dia time blind, dia mudah kehilangan lost track dengan masa, susah nak fokus, dia lupa ayat Al-Quran. Perkara-perkara tersebut adalah masyakkah, kesulitan-kesulitan, tetapi dia tidak menghilangkan kewarasan seseorang. Maka ADHD dia tidak menjadikan seorang itu hilang taklif. Maknanya dia tidak wajib hukum hakam agama ke atas dia, tidak. So dia adalah tetap mukallaf apabila dia dewasa kerana tamyiz dan idrak. Dia akil baligh, boleh bezakan tangan kanan, tangan kiri, manfaat dan mudarat, dan juga kemampuan dia memahami bila satu-satu benda dijelaskan kepadanya. Maka hukum berpuasa adalah wajib ke atas individu ADHD. Apa yang diperlukan adalah ilmu pengetahuan, maklumat macam mana nak menguruskannya. Cara pengambilan stimulan, cara dia menguruskan solat, ibadah dia itu, kita boleh bantu daripada sudut pengurusan dia. Tetapi pada masa yang sama, saya juga melihat keluhan-keluhan, keterbukaan individu-individu, sama ada yang dah diagnose dengan ADHD ataupun yang mengesyaki diri ada ADHD ataupun yang self-diagnose ADHD, untuk secara open menyatakan pilihan mereka meninggalkan puasa. Walaupun saya sendiri individu ADHD dan saya kongsikan sedikit tentang cabaran kesukaran yang dihadapi, saya sendiri tak tahan dengar luahan-luahan tersebut. Senang sangat untuk, oleh kerana ada masalah self-regulation, ada masalah untuk ingat, ada masalah untuk fokus, ataupun bila ubat dah habis tu kita akan rasa sangat lemah, kita ni tak mampu untuk berpuasa. Saya sedang cuba mencari keseimbangan di antara empati dengan masalah-masalah yang dihadapi ni. Rasa saya boleh faham kerana saya juga ada mengalaminya, tetapi pada masa yang sama juga seimbang dengan ayat mudahnya mengada-ngada. Kalau you pilih tak semayang dan mendiamkan diri, itu antara you dengan Allah SWT. Saya tidak tahu. Tetapi apabila menulisnya, menyatakan dengan terbuka, seolah-olah ia adalah satu pilihan yang justified, cara saya nak berbaik sangka ialah saya set dulu. Mungkin keputusan itu dibuat berpunca daripada kejahilan. Kena letak yang itu dulu. Hopefully dengan berkongsi maklumat, hal ini dapat diperbaiki. Tapi kalau dia jatuh bawah kategori mahu tak mahu, exaggerating sehingga begitu mudah membuat keputusan, saya tidak berada di posisi untuk nak menghukum. Tapi pada masa yang sama, Allah tahu setiap satu benda yang ada dalam hati kita, dalam akal fikiran kita, adakah itu penjelasan atau adakah itu alasan. Dan di sini yang kita nak explore. Kita yang lain dari biasa, 5% penduduk dunia, 3% orang dewasa, itulah ADHD.